Kalau korang nak buat konten sekarang ni, ada dua benda yang sangat-sangat berbaloi untuk korang invest. Yang pertama lighting dan yang kedua adalah mic. Sebab mic ni akan bagi suara yang crispy ataupun jelas lah. Dan korang tahu tak yang paling aku terkejut sekarang ni, ring light macam ni harga dia murah gila. Dulu aku memang tak pakai lah ring light macam ni guys, sebab ring light dah mahal. Dan dulu aku invest lighting yang besar gedabak macam ni. Ini size dia 4 kaki panjang guys. Yes, kalau nak kira berbaloi memang berbaloi lah, sebab lighting dia memang cantik. Tapi bila dah lama aku guna, sebenarnya aku tak guna pun. Power dia tinggi-tinggi. Macam lampu sekarang ni baru guna dalam 20% sahaja. Dan sekarang aku tengok ring light macam ni murah gila. So aku pun dah pack semua lighting aku. Aku nak pakai lighting kecil macam ni je. So kat kiri ni ada satu ring light. Now aku nak buka. Okay, nampak so ada beza lighting dia. Dan dia pun ada warm color. Okay, nampak okay, ni warm color, ni white color dan juga dia campur. So aku suka yang lighting campur lah. Ada perbezaan lah apabila kita onkan lighting ring light ni. Ring light ni murah gila guys. So ni setup aku sekarang. Ring light tu. Dan korang tengok lah lighting aku yang sebelum ni. Aku memang dah pack dah. Okay, so nampak ada banyak biji lighting besar ni. Yang mana sekarang ni aku dah tak guna. Aku pack sebab aku nak guna lighting kecil je. Dan korang tengok ni adalah live studio aku. Dan dekat sini kita ada dua ring light lah. Sini kat satu dan sini satu. Okay, korang tengok kita akan onkan ring light kat sini. Okay, dan kita akan on satu lagi ring light dekat tepi ni. So korang tengok lah, lighting dia memang dah cantik gila. So aku just guna dua je ring light. Satu dekat belakang, satu dekat bahagian depan, 180 degrees cross. Dan korang dapat lighting yang macam ni. So kalau korang nak tunjuk produk semua, memang cantik lighting dia guys. Dan aku pairkan juga dengan table clamp yang macam ni. So kita boleh clamp terus dekat kita punya meja kita. Dan korang boleh letak lighting dekat sini. Serius, jimat ruang guys. Daripada nak guna lighting besar-besar macam yang kat sebelah ni, ruang memang makan banyak. Dan that's why aku beli banyak-banyak. Okay, aku dah ada 6 biji ring light ni. Dalam ni pun ada lagi, tak buka. So, ring light ni memang sangat-sangat bantulah. Dia memang okey untuk korang punya smartphone. Kalau korang nak pakai DSLR ataupun kamera mirrorless, mungkin berbeza lah setup dia mungkin high ISO sikit. Tapi untuk smartphone korang memang dah cantik dah. Dan dia pun memang datang dengan aksesoris ni yang lengkap. So, kalau korang baru nak mula, korang kena upgrade korang punya lighting. Dan satu lagi mic korang lah. So guys, check out lighting dekat beg kuning.